Contoh mudah lah, contoh mudah saya beri contoh. Masa kita kecil-kecil dulu. Kan ingatlah hari pertama kita pergi sekolah dapat duit daripada parent. Apa kita mak kita pesan? Jangan belanja lebih. Ada lebih simpan. Yes, mak kita cakap okey belanja betul-betul. Jangan beli jajan. Jangan beli apa? Benda bukan-bukan Yalah, benda lah. bukan-bukan, beli makanan kan. Lepas tu belanja elok. Ada lebih? Simpan. Ayat tu betul. Masuk hari kedua, masuk minggu kedua. Ayat sama tak? Parent kita keluar, mak kita keluar, ayah kita keluar. Sama kan? Sama. Masuk tahun kedua, sama tak? Masuk tahun ketiga sama kan? Dia akan ulang. Nah, ambil duit abang, nah ambil duit kakak, angah, ambil duit pergi sekolah belanja. Jangan beli jajan. Ada lebih? Simpan. Sama kan? Betul. Baik. Dia akan berulang-ulang sampailah masuk sekolah menengah pun sama juga. Masuk sekolah menengah sama. Mungkin masuk IPT pun sama juga. Mungkin bagi duit lebih sikitlah. Mungkin sebab masa sekolah hari-hari pergi sekolah, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah. Bila dah masuk sekolah masuk IPT, mungkin pergi sekali sebulan, 2-3 bulan, mungkin bagi lebih, 200-300. Mungkin masa sekolah rendah bagi RM1, bagi RM2. Masuk sekolah menengah bagi RM4, RM5. Pergi masuk asrama IPT bagi mungkin 100-200. Apa mak kita cakap? Ambil duit, belanja, ada lebih? Simpan. Tak cukup? Minta lagi. Itu normal, betul? Itu normal, betul. Spontan jawab kan, tak ada pakai kan. Spontan jawab. Baik. Anak tadi tu dah habis belajar dekat universiti, dia grad, dia kerja, cari kerja saja, dapatlah gaji, dapat kerja. Okey, dapat kerja, bulan pertama dapat gaji. Baik, agak-agaknya lah, apa yang anak tadi fikir selepas dapat duit gaji? Nak beli kereta baru, nak beli handphone baru. Yes. Tepat Dah lain sekali. dah. Exactly. Dah lain daripada ni. Bukan, sama. Maknya kata, masa kecil dah diajar, dapat duit buat apa? Belanja. Ada lebih simpan kan? So, apa yang dia buat lepas grad? Apa Belanja? dia buat? Belanja dulu, ada lebih simpan. Sama. Tapi salah langkah. Yelah, sebab apa? Dah diajar oleh siapa ajar? Oleh mak ayah ajar. Masa kecil dah ajar. Dah berulang. Belanja. Macam saya, Belanja. Belanja dulu. Sebab tu saya sebut tadi, dia punya mindset dia. punya cycle dia, itulah yang membentuk mindset. Dia percaya bahawa, apa dia percayalah, terima duit kena buat apa? Belanja. Bila dia belanja, apa jadi? Belanja lah apa-apa. Belanja lah apa-apa kan? Lepas belanja apa jadi? Ada simpan tak? Tak ada. Lah sekarang tak ada simpan. So, dia dah pemikiran dia percaya bahawa, dapat duit, kena belanja. Dapat duit, kena belanja. Dah diajar daripada kecil. Dah diajar daripada kecil.